walau macam mana kita sebagai seorang manusia kena juga buat kebaikan, dan kebaikan tu yang diredai. Assalamualaikum geng. Hari ni bersama dengan aku Ustaz Omar, anak kepada Ustaz Haji Sharif. Dulu aku ada buat satu video minta infak. Followers Viral Niaga yang baik-baik hati ni semua, Dana infakkan sikit anak-anak tahfiz kita lah. Kita nak tengok apa yang diperlukan, dan kepada korang tu yang nak infak tu, bolehlah infak-infak. Tengok, itu hari kita buat kan, rasa bulan 7 2024 kita buat satu video. Hari ni Alhamdulillah kita tengok apa yang diperlukan lagi. Jom. Tandas. Banyak tandas ni. Ni tandas dia dah siap. Sini pengurusan jenazah lah, mandi jenazah. Perlukan juga tu kos-kos tu kan. Okey, kita masuk dalam. Untuk kapet, siapa yang nak infak tu bolehlah. Begini ruang solat untuk kelas pengajian. Belum ada kapet lagi. 1,000 untuk kedua-dua tingkat. Oh, untuk bahagian ni saja lebih kurang untuk atas dengan bawah. Bawah ni untuk kegunaan pelajar-pelajar tahfiz. Atas ni Dewan Utama Solat. Lebih kurang 800. Perlukan kapet juga. Betul. Follower aku yang budiman ni, yang baik-baik hati ni, boleh share video ni. Orang ramai yang lalu kat sini pun dia boleh singgah juga kat masjid ni, tak ada masalah. Satu hari nanti boleh buat korban kat sini. Aku datang sini setahun yang lepas, masa tu belum ada lagi. Struktur yang binaan ni belum ada lagi. Sekarang ni aku macam Alhamdulillah, sikit-sikit dah jadi macam ni tau. Ada korang yang nak infak tu, nak sedekah tu, kontaklah nombor kat bawah ni, sharekan video ni. Siap besok, Alhamdulillah. Anak-anak tahfiz kita tak payah pergi semayang solat ke apa. Betul. Jauh-jauh tu naik bas. Sama-sama kita.